nak mana masuk dunia. Sabar, aku nak tengok diorang. Nak tengok orang. Kau? Tak payah lupa aku nak tengok orang. Orang lalu. Punyalah seronok merekod sampai bateri pun aku nak mati dah, kau tahu tak? Orang lalu. Okey bang, lalu bang. Okey, lalu. Okey, aku nak tanya kau. Macam mana? Kau tengok ni apa yang kau nampak sekarang depan mata kau ni? Bukan aku sana. Aisyah. Nampak aku telah berjaya menyelamatkan kau. Nampak? Dari mana? Pelanggaran motor. Kau kena tahu. Okey, dia Aisyah rasa ni jiwa Aisyah lah, Man. Jiwa Aisyah. Tiba-tiba dah tengok jiwa pula. Oh, ni Mak Aisyah. Kadang okey kau tengoklah macam ni. Ramai-ramai macam ni kan. Kadang-kadang aku pelik juga. Kadang orang kata main motor ni banyak kan ke arah yang teruk. Setengah. Pandang kamera. Ini ni susah betul lah. Setengah aje yang rasa bagi aku. Nak kata tak adalah semua yang jahat ni. Aku rasa dia bukannya. Okey, ni perspektif Aisyah sebagai orang bukan pembawa motor lah. okeylah macam Aisyah. Okey, Aisyah kan tak bawa Aisyah motor. orang biasa lah, Aisyah bawa kereta. Okey, apa yang Aisyah pandangkan kat gitu Apa perspektif orang tak ada orang bawa motor ni satu, diorang kadang-kadang tak fikir orang yang bawa kereta. Maksudnya diorang main cilok. Maksudnya kalau terlanggar macam mana? Dah susah. Macam nombor dua, diorang ni kadang-kadang tak bagi signal, tak toleh belakang, macam Mal, langgar lampu isyarat merah. Kan bahaya. Lepas tu, sebab tu lah bagi rempit. Itulah rempit. ya, sebab tu orang marah. Dia ada rempit yang berdedikasi. Rempit yang baik. Ini mah tunjuk je. Tapi kalau sebetulnya Mat tak macam tu. Amal yang jenis jaga. Mal rempit yang nakal sikit. Nakal sikit je sikit. Tapi tak semua orang macam tu. Ada Dia setengah-setengah je. macam vibe je, lepak. Vibe. Tu orang panggil silaturahim. Betul. Mengeratkan silaturahim. Betul. Bonding. Saya rasa budak-budak motor ni bonding dia kuat, tahu tak? Bonding tu apa? Bonding tu hubungan. Sejak bila duk make ukhuwah pertalian? Betul. Aisyah rasa kan, kalau dalam banyak-banyak manusia dekat dunia ni lah kan, kalau korang geng motor, diorang lah yang paling saling membantu.